Apa itu jejak karbon? Jejak karbon ialah jumlah gas rumah hijau, iaitu karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti-aktiviti manusia, seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka dan bahan api fosil. Tujuan. Jejak kaki karbon bertujuan untuk menunjukkan faktor utama pembebasan gas rumah hijau serta cara mengatasi peningkatan pembebasan gas tersebut. Ini ialah contoh gambaran pembebasan gas rumah hijau. Antara faktor peningkatan jejak karbon ialah penggunaan tenaga elektrik. Penggunaan tenaga elektrik yang tinggi meningkatkan karbon. Yang kedua ialah pembebasan gas rumah hijau. Aktiviti pembakaran melepaskan karbon dioksida, metana dan nitrous oksida yang memanaskan bumi. Yang ketiga pula ialah pembuangan sisa. Pembuangan sampah yang dibuang merata-rata menyebabkan sampah merumput sehingga menghasilkan metana, pembakaran tambah pencemaran. Cara menanami jejak karbon. Yang pertama, gitar semula. Menggitar semula barang-barang seperti botol plastik, tin aluminium dan surat khabar untuk dijadikan produk baharu. Yang kedua, singkir karbon. Menanam dan memelihara pokok kerana lebih banyak pokok bermakna lebih banyak karbon diserap dari atmosfera. Yang ketiga, biogesim. Menggunakan biogesim sebagai tenaga boleh diperbaharui kerana biogesim boleh dibakar atau ditukar menjadi biogas untuk menggantikan bahan api fosil. Yang keempat, imbangan offset. Menanam pokok atau menyokong projek penanaman pokok untuk mengimbangi karbon yang dilepaskan daripada penggunaan kenderaan elektrik atau industri. Kesan jejak karbon. Pertama, pemanasan global. Jejak karbon menyebabkan peningkatan gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan metana di atmosfera. Gas-gas ini memerangkap haba matahari sehingga suhu bumi meningkat. Contohnya, suhu global meningkat setiap tahun, menyebabkan gelombang haba di banyak negara. Yang kedua, kesan terhadap pertanian dan makanan. Cuaca tidak menentu mengganggu tanaman dan hasil pertanian yang menyebabkan bekalan makanan berkurang, harga meningkat dan petani rugi. Contohnya, tanaman padi tidak menjadi akibat kemarau panjang. Ketiga, pencairan ais di kutub. Suhu dunia yang meningkat menyebabkan ais di kutub utara dan selatan mencair. Kesannya, habitat haiwan seperti beruang kutub terancam dan paras laut dunia naik. Keempat, peningkatan paras laut. Ais yang mencair menambah jumlah air laut. Kesannya, pulau-pulau kecil dan kawasan pantai mudah ditenggelami air. Contohnya, negara seperti Maldives dan Bangladesh berisiko tinggi ditenggelami laut. Sebagai kesimpulan, jejak karbon memberi kesan besar terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh itu, setiap individu memainkan peranan penting untuk mengurangkannya melalui gaya hidup lestari, seperti menggunakan tenaga hijau, menggitar semula dan mengurangkan penggunaan plastik serta bahan api fosil. Selain itu, peranan kerajaan, industri dan masyarakat amat penting dalam memastikan dasar dan kempen kesedaran dilaksanakan secara berterusan. Pendidikan alam sekitar juga perlu diterapkan sejak sekolah agar generasi muda lebih peka terhadap isu perubahan iklim dan tanggungjawab menjaga bumi.
Akhir kata, bumi ini adalah amanah untuk kita pelihara dan bukan untuk dirosakkan. Setiap tindakan yang kita lakukan hari ini boleh memberi kesan besar kepada masa depan planet ini. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.